Malam ni tiba-tiba datang ejen aku nak tukar kepala pipe ni yang dekat sinki ni Tapi masalah dia satu je benda. Dia punya pipe dia duduk bawah tu jadi macam mana nak masuk tangan nak kais dia punya guna spana dah tak boleh kan. So aku ada satu alat aku nak tunjuk kat korang. Kau tunggu je. Inilah dia alat dia Alat ni dia muat nak masuk sampai bawah ni. Kau boleh tengok dia boleh masuk macam tu. Dan alat ni guna dia adalah untuk macam ni korang punya yang dalam tu kan. So kau tinggal masuk macam tu. Macam ni kau masukkan. Okey, macam ni. Kemudian kau pusing je. Macam tu. So tak adalah korang macam nak guna pelayar ke apa ke masuk macam ni kan. Sempit memang tak muat. Dan dekat bawah kepala pipe tu dia ada benda ni tau. So benda ni pun korang boleh ketatkan guna benda ni. Nampak kan? Dia duduk elok kan. So kepada korang yang nak tukar kepala pipe sendiri, boleh DIY je, jimat benda ni. Kau boleh tengok dekat bawah, dekat mana kau boleh dapatkan.